Penampilan penyanyi Aisyah Aziz memakai purdah pada majlis resepsi di Kuala Lumpur baru-baru ini mencuri perhatian ramai. Penyanyi popular kelahiran Singapura yang anggun dalam busana berwarna kelabu, Aisyah Aziz dan suaminya, Dr. Muhammad Fakhruddin Amir Muhammad Ismail, diraikan dalam majlis menyambut menantu bertemakan Islamik. Tindakan Aisyah mengenakan purdah semasa majlis resepsi tersebut mencetuskan tanda tanya dalam kalangan orang ramai yang membuat andaian Aisyah akan mengikut jejak langkah birasnya, Niloufar. Ramai yang melihat langkah itu sebagai satu bentuk penghijrahan yang mulia dan terinspirasi dengan keberanian Aisyah menzahirkan sisi Islamiknya secara terbuka. Kehadiran ahli keluarga dan rakan terdekat turut menambahkan kemeriahan, dan antara yang mencuri tumpuan ialah Alif Aziz, abang kepada Aisyah, yang turut hadir memeriahkan majlis. Berkongsi suasana perkahwinan, Ahmad Fadri Yahya yang juga pengacara di majlis tersebut berkata acara berkenaan diserikan dengan alunan ayat suci Al-Quran yang memenuhi Dewan. Terdahulu, Aisyah yang juga adik kepada pelakon dan penyanyi Alif Aziz itu sah bergelar isteri kepada Dr. Amir dalam satu majlis tertutup di sebuah masjid di Singapura pada 11 April lalu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga ini akan menjadi satu langkah yang baik untuk Aisyah dan suami.